Hei, nanti dulu. Hati-hati! Maju, maju, maju! Kerja bagus. Kerja bagus. Hebatnya! Tak sangka kamu berdua pandai berlawan. Hei, biasalah. Mira macam aku. Dah lama pihak polis nak tangkap penyelundup gula ni. Akhirnya tumpas juga. Terima kasih atas bantuan kamu berdua ni. Sama-sama. Mat, Din, aku ada berita buruk lah. Macam mana ni? Alamak, kau pun jadi kotak juga ke, Jeff? Aku tak dapat tolong kamu berdua. Aku acah je lah. Jom ikut aku pergi makmal. Aku dah baiki dah mesin pengubah bentuk tu. Jangan risaulah. Buat aku risau je lah. Ini aku ni darah ni. Kak. Alamak. Ni takutnya. Pin lupa. Akak marah ke? Akak, sabar. Jangan marah-marah. Kau dua orang baik hilang dari pandangan mata kak. Kalau tak... Baiklah. Hari ini kita akan belajar. Cikgu besar. Terima kasih. Lah, ni apa ni? Panjangnya Rotan. semua berdiri. Letak tangan atas meja. Kau lah ni jadi. Cepat-cepat. Mana saya tahu? Iya. Kotornya. Tunjuk tangan. Cepat. Kotornya. Aduh. Sakit. Ish. Dah berapa bulan tak basuh? Kotor sangat ni. Tak tahu. Habiskan kau, Pin. Kotor lah kamu. Tak basuh. Burung betul lah. Duduk semua. Dengar sini. Esok, cikgu nak tengok semua murid kemas. Bawa buku, bukan mainan. Pakaian dan kasut mestilah bersih dan tak kotor. Barulah boleh jadi pelajar yang cemerlang. Betul. Betul. Sekarang keluarkan buku bahasa Inggeris. Oh, itu buku. Saya tak ada bawa juga. Dah. Tu lah, Mat. Din, kan Dol dah hilang. Lah. Dol dah merajuk. Sekarang kita kena cari Dul. Mana agaknya Dol ni? Aku tahu kau siapa. Tolong. Mana? Hei Lord, tak payahlah bawa ke Rotan. lawan tuan nampak? Susahlah macam ni. Tak ada beza pun. Aku ada cadangan. Apa cut? Apa pula ni?
Selamat datang ke rancangan Siapa Laut. Mal, sambunglah cerita. Cepatlah. Lepas tu... Doktor. Alamak. Sakit. Macam kena gigit harimau. Sakitnya. Sampai macam tu. Alamak. Tolong. Sakit. Kutunya. Patutlah kak kata macam tu. Babi. Lah. Macam mana boleh jadi kutu macam ni? Kenapa Jangan main nasi tu. Makan. Kat sekolah kena marah. Kat rumah pun kena marah. Ha? Siapa marah cucu Opah? Cakap. Itu besar apa? Dia garang. Terus. Kita orang kena denda. Mesti kau berdua ada buat salah kan? Ha-ha. Apa yang cucu Opah dah buat? Tak buat apa-apa pun, Opah. Dia tengok je kita orang. Lepas tu, bila dia tengok je kuku, Ish, kotornya. macam tu lah kita orang kena ketuk. Sakit, Opah. Memang patut pun. Pergi basuh tangan sampai bersih. Lepas tu, basuh kasut. Habislah kita, Ipin. Kalau basuh, tak sempat kering ni. Tak apa. Cikgu Jasmine bukannya garang. Nanti dia cakap macam ni. Lain kali, jangan lupa basuh kasut. Baik, cikgu.